Coleman ground mesh. Aku cuba ambil inisiatif lah untuk elakkan daripada contoh nanti bila aku nak lipat balik kemah tu apa semua, supaya benda tu lebih orang kata terjaga, tahan lama. Jadi aku beli ground sheet ni, dia dalam 3 kilo boleh kata besar jugalah untuk ground sheet kan. Footprint to suit 10P Nockstar 10. Biasa punya ground sheet tu dia tak ada pengudaraan, jadi kalau kita letak terlalu lama, jadi rumput-rumput tu akan menyebabkan rumput-rumput tu boleh mati lah So dia ada bagi extra pack So dia ada bagi packs. So packs ni boleh digunakan untuk aku packs ground sheet ni lah dekat tanah. 8 packs yang basic dia bagi. Jadi boleh nampak dia jenis nampak tak, dia jarang-jarang kan. Kalau kata ayak masuk pun, ayak akan terus tembus ke bawah. Ayak masuk pun dia akan terus tembus ke bawah. So masih ada pengudaraan daripada bawah apa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.